Kita berikan tumpuan bagi acara 100 meter. Hit yang pertama wanita ini, 7 hit yang akan dilepasi. Dan ke-88 peserta sudah pun bersedia untuk dilepaskan. Permulaan yang baik di lorong tengah ketika ini. Perhatikan bagaimana pecutan awal, tetapi cabaran terus diberikan oleh Syahzan Nadirah di lorong yang kedua. Siapakah yang akan tiba dahulu di garisan yang penamat? Lihat kepada kedudukan di lorong yang pertama dan di lorong yang ke-8. Pecutan daripada Alzetan dan juga Nur Azika Sapri yang mungkin tiba dahulu dengan 12.88 saat sudah tadi. Bagi acara 100 meter wanita hit yang pertama ini. Satu saingan yang cukup sengit dengan kita mempunyai 7 hit yang perlu dilepasi oleh pelari-pelari ini untuk mencari tempat ke separuh akhir bagi